Lia okey ke tengok abang kahwin dengan orang lain ni? Ada beza ke sekarang? Walau ada suami, tapi hati dia milik orang lain. Tapi hati abang milik Lia. Lia kena tahu tu. Kalau macam tu, Lia pulangkan balik hati abang. Abang bagilah hati tu pada orang yang betul-betul ikhlas cintakan abang. Lia ni langsung tak ceritakan abang apa sekarang ni? Perlu ke jawab soalan lapuk tu? Oh ni abang nak cakap sikit. Rin ada letak syarat baru. Dia kata sekarang ni Mami dia tak bagi dia masuk campur. Jadi Rin sendiri yang akan bayar duit tu. Jadi syarat dia adalah dia kena sarungkan cincin waktu bertunang. Dan abang yakin dia takkan terima syarat tu, kan? Suka hati dia lah nak tambah syarat ke. Dah sign kontrak dah pun. Tapi okeylah, asalkan dapat duit. Kejap. Sebabkan duit dia sanggup ikut syarat tu, dia tak ikhlas langsung ke? Berpandu demi abang. Ikhlas? Apa yang dia akan dapat? Okey, sekarang ni abang tanya dengan Lia. Pilih. Abang ke duit? Abang nak pergi terawih kan? Pergilah, nanti lambat pula.